So rambut dah gunting, tak tahu okey ke tak. Okey lah kan. Macam tak adalah kembang sangat. Kalau tak dekat tepi ni kan macam kembang sikit. So aku macam pergi gunting lah, pergi gunting rambut lah, kemas sikit. Atas aku tak potong banyak sangat, tapi yang penting semalam aku jumpa satu helai uban. Lepas tu kau nampak ni? Nampak? Aku semalam kan aku simpan. Aku macam tak cukup aku punya misai kan. Lepas tu aku dah trim sikit-sikit kat bawah-bawah ni, bagi aku punya borderline ni kan. Trim lepas tu macam tersengit sikit kat sini. So aku trim lah, bagi dia kemas sikit kat sini. Lepas tu aku trim kat sini pula bagi balance. Lepas tu aku trim kat sini pula sebab dia macam tak balance. Lepas tu dah tak balance aku trim sini pula. Lepas tu dia makin pendek. Dah sikit lagi dia Charlie Chaplin. Lepas tu aku macam tak apalah, aku trim je semua. Tapi itulah sekejap je sebab dia macam petang dah hijau balik kan. Tapi macam geram lah, kau faham tak? Dia macam kau dah set ni kau rasa sini tak balance. Lepas tu kita sini tak balance. Last kali habis. Dah settle. Tu je paling senang. Biasalah korang, off day. So kita tak tahu nak ke mana. Kita lilau cari tempat yang kita boleh duduk sekejap. Sebab aku nak buat sesuatu yang menenangkan. Tapi basically hari ni sebenarnya minggu ni sebenarnya okey je. Minggu ni berjalan dengan alhamdulillah lah setakat ni. Cumanya aku off day satu hari je kan. So kita cuba utilize sebaik mungkin lah kita punya off day. A beautifully wonderful tune, for no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for somebody like me? I'll swing along, happy as ever, no longer lonely or blue. Sekarang kita pindah kedai. Kita ke kafe lagi satu dekat The Daily Fix ni. Sebab apa? Sebab kafe yang first tadi dah nak tutup. Dia tutup awal rupanya pukul 5.30 tutup. So dah milau tengok dekat sini dia tutup pukul 8.30. Last order dia 8 kot. So okey lah, lepak je lah sini. Sebab nak buat kerja sikit, sambil buat kerja, sambil minum kopi. Tapi dekat kafe tadi tu sedap tau. Hai. Okay. Ais macam Alright, thank you. Enjoy. So dekat kafe tadi sebenarnya sedap je dia punya kopi. Cuma sebab dia orang tutup awal kan, order mocha ni sedap. So dekat sini sekarang kita order ais green tea latte. So tadi dah minum kopi. Kalau minum kopi lagi mungkin kepala aku akan pecah. Jadi jangan minum kopi banyak. Kerana kita burai biji mata dah tak boleh tidur. Tahu tak, aku punya insomnia dah macam level binatang tu tak. Macam teruk gila. Macam semalam pun aku rasa aku tidur pukul 3 aku baru tutup aku punya live. Sebab apa? Sebab tak boleh tidur lagi. Lepas tu masuk bilik tak boleh tidur terus, baru main game apa semua. Lepas tu dalam pukul 3.30 kot, 3.30 aku baru tidur. Wonderful, marvelous, lovable, beautiful, wonderful you. Tadi aku singgah dekat kedai ni. Dia jual kedai yang press apa tu yang aku pernah pergi sebelum ni kan. Saja je, lepas tu nampak stiker. Aku macam nak tampal kat laptop MacBook aku. Kau tahu kan dah bercalar macam-macam. Lepas tu jatuh baru-baru ni. Nanti aku tunjuk gambar bahagian yang jatuh tu. Dia dah kemek tau. So aku macam sakit hati tengok aku punya laptop tu. So aku beli stiker. Aku nak tampal-tampal dengan stiker. Ni satu boleh. Lepas tu ni apa ni? Apa khabar? Allah tu. Lepas tu ni KL. Cantik kan? Lepas tu ni stamp KLCC sebab aku punya favourite tower. Lepas tu Cat's Health majalah kucing. Lepas tu kat sini ada aku beli kat stiker yang ni That's 90s Thing. So macam banyak benda-benda yang tahun 90s lah. Macam ada Walkman lah. Lepas tu 2000-an kan ada tu Double 310 apa semua. So aku macam comel gila beli lah. Tapi this one untuk journaling lah, untuk letak dalam journal. Okay je, janji stiker. So stiker yang bendera lah apa semua yang besar-besar ni semua beli 5 percuma 1. So maksudnya 1 RM2. So kita bayar RM10 dapat 6 keping macam tu. Lepas tu yang ni pula harga dia RM7.90. Ni benda-benda kat dalam dia ni nampak comel kan. Aku dah lah suka benda kecil je ni. So sekarang kita pergi solat maghrib. Sebab nak dinner pun aku rasa macam dah kenyang gila. Gila tak kenyang. 2 kedai kot makan tadi, 2 kafe lepak. Macam kalau tak kenyang lagi tak tahulah perut diperbuat daripada apa. Memang dah kenyang gila dah. Aku rasa memang boleh milau-lilau ikut. Sebab nak makan aku rasa tak sanggup lah. Tapi tak tahulah kan, sebab tengah off day macam ni kita rasa macam nak makan nasi lah, nak makan itulah, nak makan ini. So jom kita masuk dalam kereta, kita milau-lilau jap. Dia macam sekali-sekala kita datang jongka pada hari yang bukan ada pasar malam. Rasa macam nyamannya, macam tenangnya kan kat sini.
Kadang kereta banyak teknologi sangat pun kau boleh jantung tak kadang. Jantung sebab apa? Sebab dia brake sendiri. Dia pantang ada orang nak lalu dekat kereta je, macam tu. Tak ke jantung. Kita sebagai masyarakat ni nervous ke kan? Tapi okey lah, sebab tu lah dia punya fungsi teknologi tu untuk kereta kan. Aku malas nak jinx sebenarnya, tapi macam minggu ni rasa macam Alhamdulillah lah, Allah mudahkan lah minggu ni. Dari Isnin hari tu sampai lah ke hari ni, setakat ni macam okey lagi lah. Aku tak nak jinx, aku takut nanti kalau aku cakap happy, tiba esok dah tak happy, sudah. Tapi setakat ni Alhamdulillah lah, kita bersyukur ke hadrat ilahi. Dah benda baik kan, benda okey, takkan kita tak bersyukur kan. Mestilah kita bersyukur. Dia bagi apa orang cakap, kemudahan dan juga kelancaran untuk minggu ini.